Tak tolong benda. Kacau. Tak nampak apa lah. Tak boleh tolong. Kacau. Macam berak semua pas. Tak bertolong. Pergi kampung. Mana? Bisa kalau dia ke lejah. Berak kalau dia. Balik-balik. Sama je mak. Tak tengok. Bukan ni. Dia sokong dia. Tak sorry. Macam tu je. Tak ada apa benda. Yalah. Kat kampung ni kalau ni pun banyaknya BM ke PAS yang bagi ni? BM. BM lah. Mana ada bagi? Tak pernah bagi apa benda. BM bagi. Tak ada bagi. Nek memang asal sini kan? Ha? Asal sini ke apa? Nenek memang asal sini ke apa? Nenek lagi dah duduk sini setelah 60 tahun. 6 tahun ni. Ha. Balik ke nenek? Kolomada. Yalah, orang baru 30. Kalau abang kalau ada pun kecil-kecil je. 60 tahun ni duduk sini tau. Mana? Nenek belum kahwin bujang. Kau bayang? Sampai ni dah sikit. Nenek duduk sini kau bayang kan? Banyak perubahan kat sini kan? Banyak dulu kan. Dah bagus. Ya. BM pegang bagus. Nenek memang lain dari situ. Dulu pun memang aku BM. Daripada dulu lagi. Kalau ada pun lagi dulu mulia pun kau tahu kapal air. Ya. Kapal air poster ni. Baru cakap dulu. Itu dia nenek lagi nak dara bujang. Di mana kapal air start dekat Pulau Jakin. Itu start. Nenek belum kahwin. Di kapal air dengan poster ni. Tanduk lembu. Tu ada juga. Tanduk bukan lah. Tanduk lembu. Bangkang. Bangkang tak. Roket pun ada. Roket kawah semantang kau tak ada lah. Nama tu JAPS. Sekarang JAP. Roket pun ada. Roket. Bangkang. Roket pun kapal air. Nenek lagi dulu pun memang tak suka lagi tu. Nenek memang UMNO punya. Memang daripada dulu-dulu pun lah. Daripada dulu pun nenek UMNO. Dia tak ubah-ubah tu. Tak suka lain-lain. Katalah PAS ambil alih. Macam mana Nek? UMNO juga. Kalau dia tak tolong nenek pun nenek suka UMNO juga. Pasal nenek dah takut dia orang berperang-perang. Tak makan bunuh-bunuh. Takut dah. Yalah. Takut buat ketik. Nenek ada masa zaman Jepun lagi kan? Jepun. Ni jam aku tengok dengan orang. Islam gaduh. Dia nak pernah kudak entah. Mesir ni. Mesti sekarang. Kita buat Iran buat Islam kita bunuh-bunuh tembak. Kita Jepun ni lagi zalim kau tak ada. Yalah. Tak makan macam-macam kau ni dikejar pukul. Kau rasa semak tau. Nenek sedih di Jepun kalau boleh jangan. Yalah. Sebab saya nenek tak suka. Zalim takut. Kita nenek dah nak mati. Kau besok kalau perang kau susah. Anak-anak cucu nenek susah. Kalau boleh tak boleh pun. Dia tak suka lain. Ni nak ngasuh sini pun susah, tak makan. Tak ada baju. Orang mati kapan tikam gua. Sampai macam tu teruk? Kalau ada. Ya. Anak dalam macam kau ni kalau Melaka dah pakai goni tau, goni beras. Ini beras? Ni pun. Tu baru 3 tahun 8 bulan dia mentah, mak. Nenek ingat berapa tahun? Nenek ingat berapa tahun? Nenek tahu. Nenek dah besar lah dah ingat dah. Dalam semua nenek mak ada dalam 13 tahun gitulah. Nenek dia pun main dengan susah tau. Zalim. Masih tak ada kalau buning. Zalim. Kalau boleh kau jangan jumpa. Anak kecil nenek jangan jumpa kalau boleh. Minta-minta janganlah kan. Dia takut kan. Pasal dia takut jadi kota-kota Jepun. Tengok Iran Iraq dalam TV kau tengoklah. Ya. Gaduh-gaduh. Tu pun sekarang dia nak buat macam tu kan. Orang tak tahu diri kan. Dia ni masih dia tak tahu dia ni pun. Orang papan di bawah kan. Dia belum tahu. Tapi tengok TV kan tahu. Tengok Iran Iraq. Gaduhnya. Thailand pun ada gaduh bunuh-bunuh. Melayu pun tak nampak lagi. Kan dia pun tak sadar kan. Banyak sedar ni susah. Dia nak kata susah. Tak ada makan tu bengkak-bengkak makan ubi. Sembab-sembab badan kan. Bengkak. Orang mati kapan tikar ni jangan segera jangan. Jangan lu ni lain ni kecil tu. Selagi umur nenek ada ni tak. Nenek mengundi dekat sini ke kat mana? Nenek mengundi start mari Yasin. Kita ada start kapal air lepas itu sekarang sekolah Cina.
Kadang dulu orang buat balai gaya ni dia buat. Dia akhirnya pula orang buat sekolah sini. Orang sekolah sini dalam. Taman Mayang tu. Dari situ. Lain sebab dia tak dulu start dulu sekolah kebangsaan miskin. Itu start. Start tu sampai macam ni tak ubah-ubah. Ni tak suka lah. Benda dia yang tak baik, tak suka. Nenek cucu banyak kan. Besok kalau kurang-kurang tu cucu nenek besar, nenek betul dah mati. Kesian. Yalah. Macam kau ni ada kedua-kedua Jepun. Menakutkan. Dia kedau. Dia kedua Jepun mana nak lari.